Anda pernah tak lihat fenomena ini? Seseorang mulakan perjalanan transformasi diri, mungkin mula bersenam, mula amalkan diet baru atau belajar kemahiran baru. Perkara pertama yang mereka buat ialah mengumumkannya kepada seluruh dunia di media sosial. Setiap hari ada kemas kini, setiap langkah didokumentasikan. Mereka perlukan sorakan, mereka perlukan sokongan, mereka perlukan pengesahan dari luar. Tetapi beberapa minggu atau bulan kemudian semuanya senyap. Api yang membara pada mulanya padam begitu sahaja. Mengapa ini berlaku berulang kali? Kerana kita telah diajar satu pembohongan besar tentang perubahan. Kita diajar bahawa transformasi peribadi memerlukan penonton. Kita percaya bahawa untuk menjadikan sesuatu itu nyata, ia mesti dilihat, diakui dan disahkan oleh orang lain. Hari ini kita akan bongkar kepercayaan karut ini. Saya akan tunjukkan kepada anda bahawa perubahan yang paling mendalam, paling kekal dan paling berkuasa berlaku dalam senyap. Ia berlaku dalam alam gaib, di dalam diri anda jauh dari mata dunia. Transformasi sejati tidak memerlukan pengumuman, ia memerlukan koheren dalaman. Keinginan untuk menyiarkan perubahan anda bukanlah tanda kekuatan. Ia adalah jeritan terakhir identiti lama anda yang cuba mengekalkan kawalan. Ia adalah satu perangkap yang memastikan anda terikat dengan tenaga yang sama, mencari pengesahan daripada dunia luar yang mencipta diri anda yang lama. Apabila anda benar-benar berubah, anda tidak perlu memberitahu sesiapa pun. Mereka akan merasakannya. Tenaga anda akan bercakap lebih kuat daripada sebarang kata-kata. Jadi, bagaimanakah proses senyap ini berfungsi? Bagaimana sesuatu yang tidak kelihatan boleh mempunyai kuasa untuk membentuk semula realiti fizikal anda? Jawapannya terletak pada persimpangan sains termaju dan kebijaksanaan purba. Kita akan meneroka bagaimana neurosains menunjukkan otak anda membina semula dirinya dalam peristiwa saraf mikroskopik yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Kita akan menyelami dunia fizik kuantum yang mengajar kita bahawa realiti beralih dari potensi kepada kenyataan melalui keruntuhan gelombang yang senyap sebagai tindak balas kepada pemerhati yang koheren, bukan kepada pengisytiharan yang lantang. Medan kuantum menyusun semula dirinya di sekeliling frekuensi dalaman anda, bukan pengumuman luaran anda. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, anda akan membebaskan diri daripada keperluan untuk pengesahan luar. Anda akan belajar untuk memupuk perubahan dari dalam keluar, menjadikannya begitu stabil dan begitu nyata sehingga dunia luar tidak mempunyai pilihan selain mengikutinya. Bersedia untuk belajar seni transformasi senyap. Penyelesaian kepada kitaran kegagalan yang didorong oleh pengumuman awam adalah dengan mengalihkan keseluruhan fokus anda dari luar ke dalam. Ia adalah untuk menerima hakikat bahawa perubahan paling radikal adalah satu proses peribadi yang suci. Semakin senyap anda menjaga transformasi anda, semakin tidak dapat diubah ia akan menjadi. Fikirkan tentang ini. Apabila anda mengumumkan niat anda untuk berubah, anda serta-merta menyeratkan tenaga anda. Anda membuka pintu kepada pendapat, keraguan dan juga hasad dengki orang lain. Anda menjemput tenaga kolektif yang selalunya bergetar pada frekuensi yang lebih rendah untuk mencemari medan tenaga anda yang baru dan rapuh. Tenaga yang sepatutnya digunakan untuk membina laluan saraf baru di dalam otak anda kini dibazirkan untuk mempertahankan keputusan anda, menjelaskan tindakan anda dan menguruskan persepsi orang lain. Sebaliknya, kesenyapan menumpukan tenaga. Ia bertindak seperti bekas tekanan, membolehkan keamatan yang diperlukan untuk perubahan sebenar terbina di dalam diri anda. Proses ini bukan tentang apa yang anda lakukan, tetapi tentang siapa anda menjadi. Ini adalah anjakan identiti yang berlaku pada tahap paling asas.
Apabila anda secara senyap-senyap memutuskan untuk menjadi versi baru diri anda, setiap sel dalam badan anda mula menerima mesej baru. Otak anda, seperti yang ditunjukkan oleh neuroscience, mula membentuk sambungan saraf baru untuk menyokong identiti baru ini. Proses ini dipanggil neuroplasticity. Laluan saraf lama yang mewakili diri lama, anda mula lemah kerana kurang digunakan. Manakala laluan baru yang mewakili diri baru anda menjadi lebih kuat setiap kali anda secara sedar memilih pemikiran, perasaan atau tindakan yang selaras dengan identiti baru itu. Mendedahkan laluan saraf baru yang masih rapuh ini kepada penghakiman luar sebelum ia stabil adalah seperti mendedahkan anak pokok yang baru tumbuh kepada ribut kencang. Ia boleh mengganggu dan memusnahkan keseluruhan proses. Medan kuantum, medan tenaga dan maklumat tak terhingga yang melahirkan semua realiti tidak bertindak balas kepada kata-kata atau pengumuman anda. Ia bertindak balas secara eksklusif kepada satu perkara, frekuensi getaran anda atau keadaan kewujudan anda. Keadaan kewujudan ini adalah gabungan pemikiran dan perasaan anda. Apabila anda senyap-senyap memupuk keadaan dalaman yang sepadan dengan realiti yang anda inginkan, anda sedang menyiarkan isyarat elektromagnet yang jelas dan kuat ke dalam medan kuantum. Anda sedang menjadi pemerhati yang koheren. Seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen celah ganda dalam fizik kuantum, pemerhatian seorang pemerhati secara literal meruntuhkan gelombang kebarangkalian tak terhingga kepada satu peristiwa fizikal. Apabila anda mengekalkan pemerhatian dalaman yang fokus dan koheren ini melalui kesenyapan, anda memaksa medan kuantum untuk menyusun semula dirinya untuk memadankan tenaga dalaman anda. Ini bukan sihir, ini adalah sains. Perubahan luaran sentiasa mengikuti perubahan dalaman yang stabil. Mari kita mendalami mengapa ramai orang gagal walaupun dengan niat yang terbaik. Halangan terbesar terletak pada minda separa sedar. Neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku harian anda, pemikiran automatik dan tindak balas emosi dikendalikan oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibina dari pengalaman masa lalu, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Identiti lama anda yang ingin anda tinggalkan bukanlah sekadar satu set tabiat. Ia adalah program saraf yang berakar umbi di dalam otak dan badan anda. Apabila anda membuat keputusan sedar untuk berubah, anda hanya menggunakan 5% daripada kuasa minda anda, iaitu minda sedar. Sementara itu, 95% lagi masih menjalankan program lama. Inilah sebabnya mengapa mengumumkan perubahan anda kepada dunia luar adalah sangat berbahaya. Apabila anda berkata, saya akan menjadi seorang yang sabar, minda separa sedar anda yang telah diprogramkan selama berdekad-dekad dengan ketidaksabaran serta-merta melihat percanggahan itu. Ia akan mencetuskan pemikiran seperti, siapa yang kau tipu? Kau tak pernah sabar pun. Pada masa yang sama, jika rakan atau keluarga anda mendengar pengumuman anda, minda separa sedar mereka yang juga mempunyai imej lama anda akan memancarkan keraguan. Mereka mungkin tidak mengatakannya, tetapi tenaga mereka akan menjerit, kita tengoklah berapa lama kau boleh bertahan. Getaran keraguan kolektif ini ditambah dengan sabotaj dalaman dari minda separa sedar anda sendiri, mencipta medan tenaga yang sangat bercanggah. Anda menghantar isyarat yang tidak koheren ke medan kuantum, dan medan itu hanya boleh memantulkan kembali kekeliruan anda dalam bentuk kegagalan dan kekecewaan. Proses transformasi sejati adalah proses memprogram semula 95% itu. Dan ini tidak boleh dilakukan dengan pengumuman. Ia dilakukan melalui pengulangan senyap dan rendaman emosi. Anda perlu mencipta pengalaman dalaman yang begitu nyata dan begitu kuat
sehingga ia mula menulis semula ingatan emosi dalam badan anda. Epigenetik menunjukkan bahawa isyarat dari persekitaran boleh mengubah cara gen diekspresikan. Persekitaran yang paling penting bukanlah dunia di luar anda, tetapi persekitaran dalaman yang anda cipta dengan pemikiran dan perasaan anda. Apabila anda secara konsisten menjana keadaan dalaman yang baru dalam kesenyapan, anda menghantar isyarat baru kepada jin anda, mengarahkan mereka untuk membina badan yang baru, yang sepadan dengan minda yang baru. Ini adalah kerja dalaman yang mendalam. Ia memerlukan anda menjadi saintis di makmal peribadi anda sendiri, memerhatikan dan menyesuaikan keadaan dalaman anda tanpa memerlukan pengesahan dari sesiapa pun. Sekarang kita faham mengapa kesenyapan itu penting. Mari kita beralih kepada langkah-langkah praktikal. Bagaimana anda boleh memulakan proses anjakan identiti ini secara senyap? Prinsip pertama adalah untuk berhenti memberi tumpuan kepada melakukan dan mula memberi tumpuan kepada menjadi. Tanya diri anda soalan ini. Siapakah versi diri saya yang sudah pun memiliki realiti yang saya inginkan? Apakah perasaan mereka? Bagaimana cara mereka berfikir? Bagaimana mereka membawa diri mereka sepanjang hari? Tugas anda bukanlah untuk mengejar matlamat luaran, tetapi untuk menjelmakan keadaan kewujudan ini sekarang. Jangan tunggu sehingga anda kurus untuk berasa sihat. Rasakannya sekarang. Jangan tunggu sehingga anda kaya untuk berasa berkelimpahan. Jelmakannya sekarang. Ini membawa kita kepada peranan pemerhati dalam fizik kuantum. Dalam dunia kuantum, zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian tak terhingga, sehingga ia diperhatikan. Pemerhatian itulah yang meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi satu realiti fizikal. Anda adalah pemerhati realiti anda. Setiap saat anda meruntuhkan kemungkinan dari medan kuantum berdasarkan siapa anda pada saat itu. Apabila anda terus mengisytiharkan perjuangan dan usaha anda sedang memerhatikan kekurangan. Anda sedang meruntuhkan realiti di mana anda masih perlu berjuang. Sebaliknya, apabila anda secara senyap-senyap dan konsisten menjelmakan perasaan dan pemikiran identiti baru anda sedang memerhatikan dari sudut pandangan realiti yang telah siap. Anda menarik masa depan itu ke arah anda, bukan mengejarnya. Latihan praktikal yang sangat berkuasa adalah apa yang saya panggil latihan menjadi. Peruntukkan masa setiap hari, walaupun hanya 15 minit, di mana anda tidak melakukan apa-apa selain menjadi versi baru diri anda. Duduk diam, tutup mata anda dan benar-benar rasakan emosi masa depan anda. Bukan sekadar memikirkannya, tetapi rasakannya dalam setiap sel badan anda. Rasakan kegembiraan, kesyukuran, kebebasan atau kasih sayang seolah-olah ia sudah menjadi milik anda. Apabila anda melakukan ini, anda sedang mengubah kimia badan anda. Anda mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya masa depan itu. Proses ini yang dipanggil penyesuaian semula adalah kunci untuk menulis semula program separa sedar anda. Anda sedang memasang perkakasan saraf yang baru. Semakin kerap anda melawat keadaan kewujudan ini dalam kesenyapan amalan anda, semakin ia akan menjadi keadaan lalai anda. Akhirnya, anda tidak perlu lagi mencubanya. Anda hanya akan menjadi begitu. Dan apabila keadaan kewujudan anda berubah, realiti luaran anda mesti berubah untuk memadankannya. Itulah hukumnya. Konsep teras yang mengikat semua ini adalah koheren. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada pemikiran positif sahaja atau emosi yang baik sahaja. Ia bertindak balas kepada penjajaran atau koheren antara pemikiran, emosi dan keadaan fizikal anda. Anda mesti menjadi satu isyarat yang bersatu. Inilah sebabnya mengapa ramai orang gagal dalam manifestasi. Mereka mungkin bermeditasi selama 20 minit pada waktu pagi, cuba merasakan kelimpahan.
tetapi kemudian menghabiskan 23 jam berikutnya berasa bimbang tentang bil, mengadu tentang kekurangan dan bergosip tentang kegagalan orang lain. Ini adalah keadaan ketidakkoherenan yang melampau. Anda menghantar isyarat bercampur baur ke medan kuantum. Ia seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda sambil sentiasa menukar frekuensi. Anda hanya akan mendapat bunyi statik. Koheren sebenar adalah keadaan di mana hati dan otak anda berada dalam harmoni. Institut HeartMath telah melakukan penyelidikan meluas mengenai ini, menunjukkan bahawa apabila kita mengalami emosi yang tinggi seperti kesyukuran, kasih sayang atau penghargaan, jantung kita menghantar isyarat yang sangat teratur dan koheren ke otak. Isyarat ini menyegerakan gelombang otak kita, mewujudkan keadaan optimum untuk penyembuhan, kreativiti dan manifestasi. Lebih penting lagi, jantung menjana medan elektromagnetik yang beribu kali lebih kuat daripada otak, yang boleh dikesan beberapa kaki dari badan. Medan ini adalah tanda tangan tenaga peribadi anda. Ia adalah bahasa yang anda gunakan untuk berkomunikasi dengan medan kuantum. Apabila medan ini koheren, anda menjadi magnet yang kuat, menarik pengalaman yang sepadan dengan getaran anda. Penunjuk sebenar perubahan bukanlah apa yang anda katakan atau apa yang anda siarkan di media sosial. Penunjuk sebenar adalah anjakan somatik dalaman. Ini bermakna pencetus lama tidak lagi mempunyai kuasa ke atas anda. Orang atau situasi yang dahulunya boleh membuat anda marah, cemas atau sedih kini berlalu begitu sahaja tanpa menjejaskan keadaan dalaman anda. Ini adalah bukti bahawa anda telah benar-benar menulis semula program separa sedar anda. Anda tidak lagi bertindak balas dari ingatan emosi masa lalu. Anda bertindak balas dari visi masa depan anda. Apabila anda mencapai tahap kestabilan dalaman ini, anda tidak lagi berasa perlu untuk membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Anda tahu siapa anda. Kedamaian dan kepastian dalaman ini adalah isyarat yang paling koheren dan paling berkuasa yang boleh anda siarkan ke alam semesta. Dan alam semesta yang sentiasa mendengar getaran anda, bukan kata-kata anda, akan bertindak balas dengan membawa bukti ke dalam realiti anda. Jadi, bagaimana kita boleh memupuk koheren ini setiap hari secara praktikal? Ritual yang paling berkesan selalunya adalah yang paling mudah dan senyap. Salah satu alat yang paling berkuasa yang anda sentiasa ada ialah nafas anda. Pernafasan sedar adalah jambatan antara minda sedar dan sistem saraf autonomi anda. Apabila anda cemas atau tertekan, nafas anda menjadi pendek dan tidak teratur, mengaktifkan tindak balas lawan atau lari. Dengan hanya melambatkan dan mendalamkan nafas anda secara sedar, anda boleh menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda, mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik yang bertanggungjawab untuk rehat dan pemulihan. Saya ingin berkongsi satu teknik mudah tetapi sangat berkesan yang diilhamkan oleh kerja Institut HeartMath. Anda boleh melakukannya di mana-mana, pada bila-bila masa tanpa sesiapa pun tahu. Pertama, alihkan perhatian anda ke kawasan jantung anda. Letakkan tangan anda di atas dada jika ia membantu. Kedua, mula bernafas sedikit lebih perlahan dan lebih dalam daripada biasa. Bayangkan anda bernafas masuk dan keluar melalui jantung anda. Tarik nafas selama 5 saat dan hembus nafas selama 5 saat. Lakukan ini selama beberapa minit. Langkah ketiga dan yang paling penting, sambil terus bernafas melalui jantung anda, jana semula perasaan emosi yang tinggi secara sedar. Fikirkan tentang seseorang yang anda sangat sayangi, haiwan kesayangan anda, tempat yang indah, atau saat kejayaan dan kesyukuran yang mendalam. Benar-benar hidupkan semula perasaan itu di dalam hati anda. Apa yang anda lakukan semasa ritual senyap ini adalah luar biasa. Anda secara fizikal mengubah
irama jantung anda menjadi corak yang koheren. Corak ini menghantar isyarat harmoni ke otak anda, menyelaraskan kedua-duanya. Anda sedang mengubah medan elektromagnet badan anda daripada tidak teratur kepada teratur. Isyarat koheren inilah yang berkomunikasi dengan medan tenaga di sekeliling anda. Anda sedang menyiarkan tanda tangan masa depan anda ke dalam medan kuantum. Anda tidak perlu berkata apa-apa. Anda tidak perlu memaksa apa-apa. Anda hanya perlu menjadi dan merasakannya. Menjadikan amalan senyap ini sebagai sebahagian daripada rutin harian anda adalah lebih berkuasa daripada beribu-ribu pengumuman awam. Ia adalah tindakan penciptaan yang tulen. Anda sedang membina asas tenaga untuk realiti baru anda dari dalam keluar. Satu nafas koheren pada satu masa. Cabaran terbesar dalam perjalanan transformasi senyap ini ialah belajar untuk mempercayai proses yang tidak kelihatan. Budaya kita telah mengajar kita untuk hanya mempercayai apa yang boleh kita lihat dan ukur. Kita ketagih dengan maklum, balas segera dan pengesahan luaran. Apabila anda memulakan kerja dalaman ini, mungkin tiada apa-apa yang akan berubah di dunia luar anda untuk seketika. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Keraguan mula menyelinap masuk. Suara-suara lama di kepala anda berkata, ini tidak berkesan. Kau hanya menipu diri sendiri. Di sinilah komitmen anda terhadap kesenyapan menjadi perisai anda yang paling kuat. Dengan tidak memberitahu sesiapa tentang perjalanan anda melindungi benih perubahan anda yang baru bercambah daripada frost keraguan, baik dari dalam maupun dari luar. Setiap kali anda menahan keinginan untuk mencari pengesahan, anda menguatkan keyakinan dalaman anda. Anda menghantar mesej yang kuat kepada minda separa sedar anda. Keyakinan saya terhadap proses ini tidak bergantung pada apa yang orang lain fikirkan. Ia bergantung pada hubungan peribadi saya dengan medan kuantum. Ini membina sejenis ketahanan rohani yang tidak dapat dipecahkan. Apabila anda terus memupuk keadaan dalaman baru anda dalam privasi amalan anda sedang menjalin hubungan yang mendalam dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Anda belajar untuk mendapatkan kepastian dari dalam, bukan dari luar. Ingat prinsip epigenetik. Keadaan dalaman anda yang berulang-ulang menghantar isyarat kepada jin anda. Terdapat jeda masa antara apabila anda mula menghantar isyarat baru dan apabila jin tersebut menghasilkan protein baru yang membina badan dan realiti baru anda. Jeda masa ini adalah ujian iman anda. Ia adalah tempoh di mana anda mesti terus menjadi identiti baru anda, merasakan emosi masa depan anda, walaupun tiada bukti dalam deria 3D anda. Dengan kekal senyap, anda menjadikan lebih mudah untuk melepasi tempoh ini. Anda tidak perlu menjawab soalan-soalan yang menyelidik atau mempertahankan proses anda kepada orang yang tidak faham. Anda bebas untuk menumpukan semua tenaga anda pada satu-satunya perkara yang penting, mengekalkan keadaan kewujudan yang koheren. Percayalah bahawa perubahan sedang berlaku pada tahap kuantum dan biologi, walaupun mata anda belum dapat melihatnya. Setiap saat anda berpegang pada keadaan baru anda semakin hampir kepada titik di mana perubahan dalaman menjadi begitu dominan, sehingga ia mesti melimpah ke dalam manifestasi fizikal. Kesimpulannya, mesej teres yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ini. Transformasi sejati yang tulen dan berkekalan adalah satu urusan dalaman yang diselubungi kesenyapan. Kita telah dikondisikan oleh budaya yang bising untuk percaya bahawa kemajuan kita mesti disiarkan dan disahkan untuk menjadi nyata. Tetapi undang-undang alam semesta seperti yang disahkan oleh fizik kuantum dan neuroscience mengajar kita sebaliknya. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada pengumuman kita. Ia bertindak balas kepada keadaan kewujudan kita. Otak kita tidak membina semula dirinya berdasarkan sorakan orang ramai.
Ia membina semula dirinya melalui pengulangan dalaman yang senyap dan fokus. Keinginan untuk mengumumkan perubahan anda adalah perangkap terakhir ego. Percubaan terakhir identiti lama anda untuk mendapatkan tenaga dari dunia luar. Apabila anda menolak keinginan ini dan memilih kesenyapan, anda menuntut semula kuasa anda. Anda menumpukan tenaga anda seperti pancaran laser, mengarahkannya ke dalam untuk menempa identiti baru dan laluan saraf baru. Anda melindungi proses rapuh anda daripada tenaga keraguan dan penghakiman luaran. Anda belajar untuk menjadi sumber pengesahan anda sendiri. Nilai sebenar untuk anda adalah pemahaman bahawa dengan memberi tumpuan secara peribadi untuk memupuk keadaan kewujudan yang baru dan mencapai koheren dalaman, anda boleh mencipta anjakan yang mendalam dalam realiti luaran anda tanpa perlu membuktikan kemajuan anda kepada sesiapa. Oleh itu, cadangan saya kepada anda adalah radikal, tetapi mudah. Tinggalkan ketagihan kepada pengiktirafan luaran. Sebaliknya, komitedlah kepada kerja dalaman yang senyap dan konsisten. Amalkan ritual mudah seperti pernafasan sedar untuk mencipta koheren jantung dan otak. Beri tumpuan untuk menjelmakan identiti baru anda. Merasakannya seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan ini cukup lama untuk ia menjelma secara fizikal. Jangan beritahu orang tentang matlamat anda. Tunjukkan kepada mereka dengan hasil anda. Tetapi lebih penting lagi, rasakannya di dalam diri anda. Apabila anda benar-benar berubah di dalam, apabila keadaan dalaman anda menjadi begitu stabil dan koheren sehingga tiada apa-apa di luar boleh menggoncangnya, anda tidak akan mengambil berat lagi sama ada orang lain perasan atau tidak, kerana anda akan hidup dalam realiti baru anda. Dan kedamaian serta kepastian yang datang dari pengetahuan itu jauh lebih memuaskan daripada sebarang tepukan atau pujian dari dunia luar. Mulakan perjalanan senyap anda hari ini.